Assalamualaikum semua, kembali kita di rancangan podcast Love Story Let's Kita Ends. Selalunya kalau untuk orang yang dah berkahwin, kita akan trademark kita Love Story Never Ends. Ni Love Story Let's Kita End. Macam tu lah. Why? Sabar dulu. So, untuk hari ni, untuk podcast kali ni, tetamu undangan kita ada Fael. So, kita ada Lokman dengan Fael dekat sini. Okay, by the way korang, thank you untuk jadi tetamu undangan akak dalam podcast hari ni. Dah ready ke untuk akak bagi soalan-soalan yang panas untuk korang? Sebab dah biasa, dah panas-panas ni kak. Dah biasa. Sebab tu akak panggil korang hari ni. Sebab apa yang akak tahu, ramai mention akak dekat TikTok. Keadaan korang sekarang semakin panas. Semakin menjawab-jawab. So akak nak tahu juga sebab apa korang jadi macam ni. Okay. So ini aku tak ada sediakan soalan. So soalan aku memang random untuk korang. Okay. First kali akak nak tanya korang, apa reaction korang selepas Abang Alif satukan kembali Fael setelah sekian lama korang dipartnershipkan dengan orang lain? Kita mulakan dengan Lokman Musa dahulu. Hai. Fael nervous ke? Nervous. Tak apa, kita borak santai, kita cakap je apa kita nak cakap. Okay. Serius dah, gimana aku ni? Okay, bagi saya lah kak. Saya selepas dipartnerkan dengan Fael ni, pertama saya happy lah. Dia ada sebab saya happy. Sebab saya boleh keluarkan perangai kita yang sebenar. Lepas tu kita tak perlu nak jaga hati orang ni. Contoh kalau saya partner dengan ni, dia tak boleh saya terima saya punya mulut. Macam Fael ni, saya boleh terima dia punya mulut, dia boleh terima saya punya mulut. So bila kita buat konten tu jadi fun. Maksudnya boleh saling membalas antara satu sama lain. So maksud kau dengan Fael je lah kau macam selesa untuk mencarut, bergaduh mulut apa semua, dan orang lain kau kena still lagi macam menjaga hati, berhati-hati dalam bercakap macam tu. Betul. Sebab kalau akak pernah tahulah, ada je budak-budak AI yang menangis sebab mulut saya. Oh ya ke? Akak tak tahu pun siapa? Ada dalam konten Alif time tu, tapi Alif cut lah benda tu. Dia menangis sebab saya terlalu berbisa mulut saya. Saya jenis cakap lepas dalam konten, tapi luar konten saya bukan macam boleh tu. akak tahu siapa? Akak beat Fael tahu siapa? Siapa? Yang menangis tadi di partnership itu batch 2 tu kan? Oh, ada hok menangis. Kalau tak salah ya? Yes. Betul-betul. Ini dah lama lah. Dah lama. Aku tahu sebab apa. Okay. Benda dah lama. Benda dah lama. Okay. Fael pula? Okay, kalau Fael juga cakap tipu lah. Kalau Fael happy, memang Fael happy comeback dengan Lokman. Tapi antara satu sebab Fael mau betul, macam semua orang tahu memang Fael mau dengan Lokman. Sebenarnya Fael sendiri pun tak tahu kenapa Fael suka dengan partner dengan dia. Salah satunya sebab yang pertama Lokman cakap, kalau Fael boleh terima apa yang dia cakap, dia pun boleh terima apa yang Fael cakap. Dia berbeza dengan yang talent new gen. Fael masih menjaga-jaga lagi. Contohnya seperti siapa? Contohnya macam Irfan ni senang koyak sikit. Kalau kita cakap begini, tahu. muka yang terus berubah. Kalau dengan Aiman pun benda yang sama. Jadi macam takut. Dan lagi satu, Fael suka dengan Lokman ni, dia boleh counter balik ayat Fael. Ada sesetengah Fael punya partner, bila Fael berlawan mulut, dia diam. Jadi macam nampak buruk alik dia, dia. Macam set Fael syak buruk. Jadi bila dengan Lokman ni, bila Fael macam counter dia macam ayat-ayat sakit, dia counter Fael balik ayat sakit. Jadi benda tu nak nampak sakit, macam tak nampak menyakitkan hati orang. Nampak lawak adalah orang tengok. Itu yang menyebabkan Fael macam, oh memang dia ni sesuai lah. Dengan dia Fael boleh jadi diri Fael. Fael boleh keluarkan karakter Fael yang sebenar. Jahat Fael yang sebenar tu macam mana. Gitu. Okay, tu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Okay, macam biasa kita tanya Lokman dulu. Okay. Selain Fael, Lokman, partnership kau ni dah banyak kali bertukar partnership. Betul. Sebelum ni kan. Daripada 2000 berapa kau masuk sini? 2023 kan? 2023 kau partner. First partner kau adalah Aira. Yep. Dan sampailah sekarang Fael. Yep. Dalam banyak-banyak partnership kau selain Fael kah,
siapa yang kau lagi selesa selain Fae? Oh, nombor 2 selesa selepas Ya, Fae lah. nombor 2 selesa. Nombor 2 selesa selepas Fae adalah And kenapa? okey, saya cakap adalah Mungkin saya dia lagi special daripada Fae ke? tak. Oh Dia tak, okey bawah. okey. Kalau tak saya pilih dia lagi daripada Fae. Oh, okey okey Dia okey. nombor 2. Alright, siapa? Itu adalah saya sebut ship terus lah. Okey. Marina. Marina. Saya dengan Rina. Lokman dan Rina. Okey, kenapa? Sebab dia sama macam Fae. Saya boleh bagi kata-kata tok, dia boleh bagi kata-kata balik. Tapi kenapa saya lebih pilih Fae? Sebab bila saya berkata-kata kat Rina, kata-kata dia lebih sakit daripada saya. So saya jadi macam, aku ni. Kata-kata siapa lagi sakit? Kata-kata ke? Rina. Oh. Dia bukan macam kita, kalau kita nak bahan dia, kita buat untuk konten. Macam dia ni jujur daripada hati. Dia cakap, kau ni memang kau ni. Dia cakap je apa nak cakap. Dia cakap dia lepas. Dengan Abel pun dia lawan macam tu je. Oh. Tadi Abel suruh dia, Rina kau pergi sebelah sana. Malas Abel nak gerak. Ya, gitu. Dia random lah. Dia random lah. Dia jadi dirinya. Diri nanti. Okey, untuk Fae pula. Kalau Fae selain Lokman, Selain Lokman, partnership kau yang sebelum ni, siapa kau paling selesa? Adakah Syami? betul, memang dengan Syami. Syami lah. Okey, sebab apa? Syami ni sebenarnya dia lebih kurang macam Lokman juga. Cuma Lokman ni dia macam kurang dari segi caci makian. Kalau Syami ni dia lebih ke caci makian, tapi saya first time dengar lelaki memaki tak sakit. Dia nampak setiap kali dia memaki saya rasa terhibur, ketawa. Siapa Syami? Syami. Dia ni kita tengok reaction ni kita ketawa kan. Macam yang kita tahu Syami memang jenis yang senang buat orang terhibur. Syami lah, memang Syami. Okey, itu siapa yang paling selesa, okey? Selain pasangan korang sekarang ni. Siapa yang paling korang tak selesa? Yang macam korang rasa, aku nak end lah partnership dengan dia ni. Aku malas lah. Bosan lah dengan dia ni. Tak best lah. Okey. Kita bagi Fae dulu. Tadi Okey, boleh. Okey, kita nak proses boleh. Okey, kalau Fae jujur je lah ya. Fae lagi tidak selesa sejenis dengan Aiman. Okey, kenapa dengan Aiman? Fae pun tak tahu susah Fae mau selesa dengan dia. Walaupun sebenarnya banyak orang masih mau shipkan mana begini, mana masih boleh diteruskan. Tapi Fae rasa Fae ada sebab sendiri kenapa Fae sangat susah untuk macam mana untuk partner dengan Aiman. Sebab Aiman tu jenisnya macam senyap, tak tahu macam mana nak bergurau. Boleh jadi. Dan kalau Fae perasan Aiman ni dia beza dengan Irfan. Kalau Irfan ni langsung tak boleh keluarkan ayat. Dan bila kita bantu dia boleh sebut ayat yang sama. Aiman ni pula bila sudah kita bantu pun sebut ayat yang sama, dia akan itulah dia sebut sampai habis. Dia suka berulang-ulang ayatnya. Faham. Walaupun aku baru je lepas podcast Siti Min. So kadang-kadang nampaklah dia macam apa Kak soalan tadi? Dia jadi begitu. Mungkin sebab itulah Fae susah sikit dengan Aiman. Tapi okey je dengan dia. Cuma macam mungkin mulut kau papa tapi mulut Aiman macam je macam dia tu. terlampau matang bagi saya. Dia matang. Sebab kau terlalu budak-budak ke macam mana? Boleh jadi. Saya terlampau budak-budak dan saya terlampau hyper, susah diatur. Dia ni pula yang terlampau macam pacik-pacik, bapak-bapak sikit. Nanti bila berjumpa dengan saya macam, kau bukan dunia aku lah, begitu aku. Okey, faham? Lokman, siapa yang kau paling tak selesa, Lokman? Saya. Dia bukan membenci tau korang, tapi dia macam aku tak boleh asyik dengan dia ni. Sebab dia ni. Okey. Saya bukan nak belagak Kak. Saya cakap terus terang Saya ship yang saya korang macam tak suka dia ni, tak suka. Saya tak ada. Saya boleh terangkan kenapa tak ada. Sebab macam Fae tadi, contoh dia tak suka Aiman. Sebab tak boleh. Ini soalan kau kena sebut seorang juga. Dia bukannya tak selesa ke apa. Dia macam berbeza lah. Kalau dipartnerkan balik tak nak. Dipartnerkan balik tak nak. Ya, maksudnya kau partner tu macam ada vibe kau rasa. Okey. Betul. Saya sebut ni macam tak ada vibe siapa dia? Aisyah ke? Okey, mungkin. Okey, Aisyah. Mana boleh ikut cakap aku? Saya nak sebut, memang saya nak sebut Aisyah, Kak bagi sebut. Okey, betul. Okey, sebab apa Aisyah? Tapi masa tu sebelum kau cakap Aisyah kan. Masa tu, sorry Fae. Masa tu apa nama kau? Syaman naik tau. Ya, naik. Tapi yang kena kecamnya saya. Sebab dia macam ni. Bila saya dikambekkan kembali, orang akan expect saya macam jenis yang dulu-dulu.
Tapi saya dah berubah karakter saya. Saya jenis cakap yang macam kasar apa semua. So netizen tak boleh terima benda tu. Dan netizen duk pam saya. Dia cakap saya, kau ni tak profesional lah. Padahal saya buat karakter tu untuk bestkan konten. Untuk naikkan diri kau jugalah. Takkanlah saya nak layan macam dulu. Sebab dulu orang dah pernah tengok. So saya nak tukar benda yang baru lah. Maksud kau dalam korang bekerja ni, antara kalangan korang semua, kalau siapa yang tak banyak cakap tu, dia akan tak naik. So kita kena jadi karakter yang banyak cakap, yang pam untuk naikkan diri sendiri, sebab kita nak bersaing dengan talent-talent yang lain. Betul. Okay, dah ready untuk soalan seterusnya? Kita orang dah ready daripada awal. Yes. Okay, Tak ready mana ni? adakah Lufa bercinta in real life? Okay, siapa Mes? Kau lah jawab. Aku jawab. Kau bijak sikit jawab. Kita orang bercinta ke dalam AI team. Nak cakap bercinta tu tak. Nak cakap tak tu orang nak cakap Dia beginilah Kak. Macam jujur mana? lah. Dia bukan, kami tak ada pun cakap macam okay jom kita bercinta. Kami tak ada saudara tu. Tapi apa yang kami boleh cakap, saya terlalu selesa dengan dia. Klise lah. Cakap je lah Roman. Akak. Bukan tu yang aku nak dengar. Okay. Bercinta ke tak? Bercinta ke Dia tak? boleh, dia tak bercinta tapi mungkin boleh bercinta. Bercinta ke tak? Okay, dia macam ni Kak, senang. Single but not available. Iyalah Kami menjaga. tu. Maksud begini. Okay, kalau kau buat begini dengan perempuan lain, aku buat begini dengan lain. Jadi kalau kau nak mau aku buat begitu dengan lelaki lain, kau jangan buat begitu dengan perempuan. Dia macam okay. Kita macam okay. Kalau macam mu nak pergi dekat lelaki tu, mu nak bercinta dengan lelaki tu. Okay, pergi lah, bagi tahu lah dulu supaya aku boleh cari orang lain juga. Begitu kita. Dia bukan macam betul. okay kita break lah, aku nak cari. Tak, macam tiba-tiba okay Faiz, aku suka kat perempuan ni lah. So aku nak couple dengan dia. So wajib Faiz tahu. Okay, Lokman tak nak dekat aku rupanya. Okay, aku pergi kat orang lain macam tu. Begitu. Ya ke? Kenapa aku rasa macam tak percaya dia orang ni? Korang kena ingat tau, ni adalah podcast. Podcast ni kita harus jujur. Saya jujur. Kita harus share everything. Betul. Itu yang aku nak dengar. Jawab tu kau. Habis aku. Tidak dia start soalan ni je. Habis aku. Okay, itu soalan tu kan? Okay. Sayang ke tak? Okay, Lokman. Faiz sayang Lokman ke tak? Lokman sayang Faiz ke tak? Of course lah sayang. Sebagai kawan ke, lebih daripada seorang kawan ke, kita sayang. Dia Betul jawapan dia safe lagi. Cakap je lah sayang. Ya, Tak payah sayang. cakap kawan-kawan. Nak sangat kan? Korang nak kan? Kita bagi. Bukan diorang kat luar sana. Aku yang tanya. So sekarang hati aku dah puas. Okay. Kenapa kita dipanggil Lokman? Okay, sabar. Sebelum kita pergi ke topik-topik yang panas-panas, yang keadaan panas macam korang dikecam dekat dalam TikTok apa semua tu kan. Okay. Hal korang dulu. Okay. Macam mana? Kenapa Faiz? Kenapa Lokman? Korang kata korang bercinta. Dia bukan bercinta tapi macam vibe bercinta. Korang macam kawan tapi tak available. Kenapa mesti pilih Lokman dan kenapa pilih Faiz? Kenapa? Sebab ramai lagi orang lelaki dengan perempuan dekat luar sana. Kita tanya cakap dalam AI. Ramai lagi dekat luar sana. Kenapa di tempat kerja dan kenapa Faiz dan kenapa Lokman? Okay. Dia semua dia sama je dengan macam partnership. Dia semua start dengan selesa. Bila kita selesa dengan orang tu, kita akan rasa macam dia ni lah. Bila kita start selesa. So kalau kita tak selesa, kita takkan ada hati, ada perasaan untuk dia. Susah Kak bila kerja dalam tempat yang sama, partnership ni. Tempat yang sama. Tempat yang sama lagi tipu lah kalau ada perasaan tu kan. Rasanya ship lain pun ada, cuma hebatnya dorang boleh tahan. Maksudnya hebatnya dorang tak boleh luahkan ataupun kemungkinan dorang ada jaga hati gitu kan. Okay. Itu biasanya dengan lupa Maksudnya korang iman tak kuat lah.
Bukan dia maksudnya orang lain dia tak selesa macam kita orang. Kita orang macam mana ada shit-shit yang bahan dia boleh terima. Ada je yang boleh terima tapi tengok dorang dah couple. Yang mana shit yang boleh terima bahan saling membahan. Betul. Kita orang dah counter. Soalan ni kita orang dah. Akak mesti Dah akan prepare datang. dah. Siut lah korang. Okay, tak apa. Alright, seterusnya. Kita pergi ke topik yang panas. Okay. Terlalu panas lah tadi tu. Okay, so yang ni apa yang akak boleh cakap, podcast ni dia tak ada cut-cut tau. Dia terus jalan. Okay. Paling lama pun kita sejam lah. Okay, tak ada hal. Okay, tak ada hal Tak ada hal. Kita pergi ke topik yang panas dulu. Ya, boleh tak? Kenapa orang kecam korang? Macam Fae hari tu, Fae dia kecam. Dia macam ni. Tak ada orang dalam AI, tak ada talent dalam AI yang tak pernah tak kena kecam. Betul. Mesti akan ada kena kecam. Even aku dengan Alif pun sama juga orang kecam. Betul. Even Nabi Muhammad kita pun ada juga orang yang tak suka, apalagi kita ni kan. Macam sebelum ni dekat podcast Siti Min aku cakap bukan senang nak jadi kita. Sebab kita ni bawa tanggungjawab yang berat untuk hiburkan orang, untuk entertain orang dalam bidang ni. So kita salah cakap sikit mesti kena kecam. Betul. Kita diam kena kecam. Cakap lagi lah kena kecam. Betul. So kenapa korang kena kecam sekarang? Okay, dia kena kecam. Okay, kita start daripada Fae dulu lah. Boleh. Sebab Fae, saya nak cakap pasal Fae. Sebab dulu Fae ni saya tak tahulah kenapa dia ni kena kecam apa semua. Okay. Time dia kena kecam, saya tak kena kecam. Okay. Saya kena kecam disebabkan orang kecam dia. Okay. Macam mana saya boleh kena kecam tu sebab saya ni jenis yang mana bantai dia, kecam dia, saya bantai dia balik. Bantai siapa? Maksud netizen? Bantai netizen. Kau counter balik? Counter balik. Berbeza dengan partner yang sebelum ni. Kan Fae pernah cakap yang dia cakap dengan Lokman saya share kecaman. Dengan orang lain tak. Sebab orang lain mungkin partner-partner yang sebelum ni mungkin cakap korang dah lah cakap macam tu kat Fae. Macam saya, korang cakap Fae ni buruk. Kau tu lagi buruk daripada dia lah. Faham. Kau counter balik sebab tu kau kena kecam juga. Asalnya kau tak kena kecam, Fae je. Tapi sekarang ni korang memang mengundang orang untuk kecam korang berdua. Tapi Kak, asalnya saya memang kena kecam. Masuk-masuk Aisyah saya memang kena kecam. Sebab macam orang tahu Borneo desak Abe untuk ambil saya. Tapi bila saya fikir lepas saya kena kecam itu, saya kebanyakan dikecam disebabkan kesan daripada ship sebelumnya. Fahamkah? Contohnya saya partner dengan Syami hari tu. Yang kecam saya tu sebenarnya fans partner sebelum Syami. Contohnya ini benda saya lepas Farmi. Dorang macam tak puas hati dengan saya. Syafi. Dan seterusnya Syafi. Dan yang paling sakit yang saya dapat kecaman dengan Syaman lah hari tu. Memang teruk lah. Kena pula macam kita tahu Lokman pun baru. Salah aku lah masa tu macam comeback dengan Syaman. Tak. Bukan, time tu kakak belum comeback kan lama Kak. Time tu Aisyah belum masuk AI. Time tu Lokman macam kita tahu Lokman pun pernah ada hubungan dengan dia kan. Jadi time tu dorang ni putus tanpa Fae tahu. Seminggu dorang putus tanpa Fae tahu. Declare macam tu. Biar Tak apa, cakap Sebab sini lah kita jujur Lokman. Bilang lagi. Okay. Dorang putus time tu seminggu selepas Fae tahu. Itu pun Lokman bagi tahu Una. Okay, sekejap. Sebelum tu. Apa yang akak tahu? Bukan ke Fae rapat? Korang kawan baik? Ini orang salah. Fae nak rapat. Memang Fae dengan pun bukan tak rapat, bertegur pun diam. Fae pun jenis yang memang Fae hyper, cuma Fae ni selalu mengharapkan orang yang tegur Fae dulu. Fae jenis yang begitu. And then satu hari tu tiba-tiba lah pula Lokman ni putus. Sebab Lokman Fae tahu kenapa Lokman putus dengan dia. Tak payah sebut sebab Lokman mau berjaya bilangnya. Dia cakap gitu lah. Dia mau kerja bilangnya. Tak nak dah bercinta dalam tempat kerja macam tu. Dia mau ada lagi pun Fae nak tahu, Fae nak tanya pun sebabnya. Yang Fae nak tanya lah pun sebabnya. Itu lantak kamu lah, hal kamu. Tiba-tiba pula kebanyakan orang cakap Fae yang punca orang putus. Nah, situ Fae teruk sampai sekarang Fae rasa. Maybe sebab orang macam aku lah. Aku tanya tadi, aku ingatkan Fae rapat. Rupanya kau hanya rapat dengan sebab dia rapat juga dengan dua orang berdua. Rupanya seorang sahaja. Lepas tu Fae pegal. Kau expect apa? Memanglah si Lokman ni putus dengannya. Diorang punya lantak lah. Kalau Lokman pun mau dengan orang lain,
Itu haknya, takkan kau expect lepas dia putus takkan orang lain expect lepas Luqman putus dengan dia, Luqman ni mau ada pantang berkabung. Mana ada, itu bukan zaman bila, itu tak ada sudah. Jadi terserah Luqman lah kan mau berkawan dengan siapa. Dan Luqman time tu hanya fokus ship kami, ship Lufae ditolong oleh Hana. Di situlah Lufae Hana. naik, orang luar salah Hana. faham. Hafiz Una. Okay, sorry. Aduh kak, jangan kata. Aku sorry lah, aku banyak hilang ingatan doh. Aduh, dah lah tak boleh cut konten ni. Aduh. Okay. Hana lah yang tolong Lufae untuk naik time tu. Tapi dalam masa sama Fae dikecam. Dikecam. Tapi itu syukurlah Luqman sudah clearkan bukan Fae puncanya. Tapi orang luar still menganggap Fae benda tu, tak apalah, lantak kamu lah, kita jumpa di akhirat cakap nanti. Itu. Uish, Amin, jumpa di akhirat orang. Apa yang Fae boleh cakap, Fae nak boleh maafkan kau orang. nak kecam, jumpa kat akhirat Cakap. macam tu. Kena, Okay, so Luqman pula memang jawapan sama macam Fae ke apa? Apa ya soalan tadi? Dikecam Aduh, asalnya kau kena Aku kecam. rasa kan orang yang duduk sana. Asal kena kecam. Aku terpukul. Tapi betul lah kak, Luqman selalu kena kecam disebabkan protect Fae mostly. Dia kesannya sebab Fae sekarang. Statusip dengan Fae memang benda yang sama. Okay, soalan yang seterusnya. Seterusnya fikir takutnya. Sekarang ni, okay, sebelum ni, yelah korang, aku diberitahu yang dekat komen lah, aku diberitahu, aku tengok korang ni macam memegang watak antagonis dalam AI team. Adakah benda tu betul? And tak payah tanya sebab, aku tahu dah sebab apa. Sebab tadi pun aku dah jelas lah apa yang korang cakap dekat aku. Banyak sebab tu. And kadang-kadang kalau korang tengok dalam cerita apa-apa, orang yang jahat semuanya bermula daripada orang yang baik. Orang yang bersikap jahat, yang jadi jahat, dia semua bermula daripada yang teranaya. So macam itulah kita semua yang ada dekat sini. Macam tu juga korang. So tak pelik kalau orang yang daripada senyap, yang dikecam, baik diorang jadi seorang yang huru-hara, yang banyak cakap, yang melawan, pun kena dikecam juga. Baik diorang buat macam tu. Baik jadi jahat daripada jadi baik. Betul. Dia cakap macam tu lah. Umpama macam tu lah dalam cerita pun Snow White, Ratu Queen. Ya, Ratu jahat tu kan mula daripada baik juga. Macam tu. Ya, Maleficent. Joker. Watak Joker. Kau tengok watak Joker. Dia jenis yang ada penyakit senyum. Dia sedih pun dia senyum ketawa. Tapi orang salah anggap. Last kali dia teranaya, dia buat je apa-apa dekat orang. Tapi last kali orang happy sebab orang tahu dia tak fake. Betul-betul. Kan cerita Joker tu banyak bagi pengajaran kat kita juga. Okay, so betul ke korang ni sengaja buat watak antagonis dekat dalam AI team ni? Okay, saya dulu jawab. Okay, dia sebenarnya secara tidak sengaja. Dia bukan berbincang kita buat watak ni lah. Tak. Dia mula-mula macam dia macam tu. Hai, bos Fae kena kecam, buat baik bukan kena kecam ni. Aku Ya, cakap daripada kat Kuantan lagi korang cakap kat aku kan. Buat baik bukan kena kecam, lantak bagi je lah. Bagilah nak cakap apa. So selepas macam kita tengok penerimaan orang tak terima pun watak kita orang macam tu. Tapi kita rasa macam okey dah, sebab watak-watak yang macam ni dalam AI team mungkin belum ada lagi. Tak ada lagi. Mungkin ada tapi dia orang tak boleh nak hadap. Macam betul, kita orang kita orang dah hadap benda ni dah lama dah kecaman. Tapi mungkin waktu ni kita orang patut balas balik lah benda ni. Betul. Tapi korang kuat lah. Maksudnya korang jenis yang buat watak tu tapi tak baca komen. Buat masa ni kak, Fae jujur macam kakak sendiri pun tahu Fae ni jenis yang senang koyak. Kalau baca aku itu, Fae akan rasa akan meraung, akan nangis. Okay, tapi sebenarnya efek Luqman juga lah. Fae jujur semuanya efek Luqman. Luqman ni bijak, dia kalau bercakap dia langsung masuk ke otak Fae. Dia cakap gini, dia selalu pesan Fae, jangan baca komen malam ni, jangan baca komen. Dia selalu ulang benda sama, jangan baca komen, jangan baca komen. Lepas tu dia akan cuci Fae, cok kau fikir, diorang cakap begitu, diorang tak dapat apa-apa. Coba kau. Lagipun Kak Bella pun pernah cuci Fae di luar. Betul. Fae, diorang tu jauh level dari kita. Betul. Kak Bella sendiri cakap begitu. Oh betul lah. Lagipun kita ambil contoh, kita ni bidang entertainment yang Entertainment. orang ramai. Entertainment yang orang akan tengok. Okay, macam juga drama Kak. Okay, macam kita ambil contoh drama 7 Hari Mencintaiku. Kuzairi dengan Akak Mia. tak pernah tengok cerita tu. Mungkin orang lain tahu. Okay, Kuzairi sama Mia ni jalan Fae rasa diorang punya cerita tak akan meletup tanpa Mak Leha dengan Nurul Ain. Begitu juga.
Itu yang membuatkan rakyat Malaysia macam panas disebabkan watak perampas dengan mertua yang begitu. Tapi akak tak pernah tengok cerita tu. So akak tak apa-apa nak faham lah. Sebab di TV3 kita kan busy kerja dulu. Dulu. Tapi kan Faik kan, ada je, okay, kalau korang perasan kan, ada contoh kat TikTok orang ni, contohlah username satu kan, dia post video, korang contoh, yang dia video yang sama yang korang menjawab, contoh kan. Lepas tu, orang semua macam menyala Faik, menyala Lu Faik, menyala Lokman, jawab je, bagus, gini. Tapi dekat TikTok username 2, kena kecam teruk. So, kadang-kadang kita tak tahu dan tak kenal orang dekat luar sana. Kadang-kadang akaun dia yang nombor 1, dia komen yang baik. Akaun dia yang nombor 2, fake akaun dia, dia komen benda yang tak baik, dia kecam. So maksudnya bermasalah tu adalah mereka. Kita hanya, diorang tak kenal kita siapa. Yang masalahnya adalah mereka yang dekat luar sana. Sebab diorang the real fake. Aku tak cakap semua. Tapi ini adalah reality. Macam aku cakap dekat podcast City Min sebelum ni, orang kecam kita. Okay? Dan kadang-kadang seorang je kecam tapi dia ajak ramai-ramai. Kadang-kadang dia tak tengok video sampai habis tapi dia ajak ramai orang untuk mengecam dulu. Tapi bila jumpa kita real life, ambil gambar Pak jom ambil gambar Pak Betul? Confirm. Sumpah demi Allah, confirm ada orang macam tu. Betul. Sebab kita dah kenal orang. Lagi aku dah hidup dah ramai. Bukannya aku circle korang sahaja yang aku campur. Sebelum ni circle aku lagi dah ada yang sampai masuk. Maksudnya faham tak, aku dah kenal orang, hati budi orang macam mana. Ada yang nampak baik tapi jahat, na'uzubillah. Ada yang mulut macam celaka tapi hati dia baik gila. Betul. So aku tengok tak semua yang kecam lah watak korang ni. Ada yang faham. Ada yang faham. Maksud aku contoh yang username yang akaun TikTok username 1 tadi, yang komen kat situ semua orang yang faham. Betul. Orang faham yang ini adalah kerja. Diorang mungkin watak korang ni watak yang tak ada orang lagi buat kat sini. Korang nak orang jadi partnership yang pertama yang jenis antagonis. Betul tak? Betul. Nampak? Aku backup. Betul. Aku memahami orang. Orang je tak faham kita. Betul Kak, betul. Macam aku mesej Fael hari tu kan. Kak Bella chat. Aku mesej Fael sebab Alif sendiri yang cakap dekat aku. Dia kata, Lu Fael ni dia nak jadi antagonis ni dalam AIT. Lepas tu aku tanya, okey ke? Lepas tu dia kata, ikutlah yang okey je. Sebab kesian ada orang buat baik kena ni, buat jahat kena ni. Baik diorang buat je apa yang diorang buat. Lepas tu you okey ke? Okey je, asalkan diorang naik. Kami berani sebab Kak Bella dengan bos kami sendiri yang izinkan. Ya, asalkan tak pernah nak menghina. Maksudnya menjatuhkan ship lain atau menghina orang lain. Tapi kalau konten debat tu adalah lain korang. So korang kena faham, konten debat tu takkan kita nak senyap. Cakap lah. Nama pun konten debat. Korang kena faham setiap konten tu konten apa yang Alif Ifan buat. Barulah korang faham. Kalau konten debat, diorang akan debat. Bergaduh mulut. Tapi bila luar kamera, diorang okey. Boleh buat konten sama-sama. Itu yang saya nak korang faham. Apa itu pekerjaan kami dekat sini. Korang hanya nampak ada habuk. Korang hanya nampak apa yang kami tunjuk. Tapi korang tak tahu kami sebenarnya macam mana. Yes. Okay? Alright. Saya nak tambah sikit lagi Kak. Yang saya nak cerita part mula-mula first Fael datang dekat saya sebab dia kena kecam, dia menangis teruk Bila ni? Konten apa? Dia apa dah part saya tak ingat sebab dia memang selalu kena kecam. Memang selalu kena kecam. Okey. Ni hari, elok bang tolong aku tu. Aku nak keluar lah, nak keluar. Saya pun cakap kat dia. Mu ni bodoh lah. Saya cakap je. So bagi terus, mu ni bodoh lah. Orang yang komen dekat mu ni, sendu komen mu jahat-jahat ni, diorang ketawa-ketawa dekat sosial media komen. Mu dekat sini mu menangis. Mu lemah lah, mu menangis sebab orang komen-komen mu. Start daripada tu dia jadi macam saya. Ya, dia baca komen, ketawa. Dia baca komen dia ketawa. Lepas tu dia balas terus. Oi, kau tak tahu kau ni memang Kami baca Fael berwal, lepas tu kami ketawa sama-sama gitu. Dorang penat di rumah komen-komen tapi kami happy ketawa. Maksudnya korang dah kuat untuk kuatkan diri untuk hadap semua komen-komen toksik. Betul Kak, betul. Bagus. Tak ramai orang yang macam korang. And then lagi satu, kecaman ni, selagi orang sebut nama korang, maksudnya orang ingat korang. Tapi kalau korang tak payah risau yang tu. Korang akan kena risau bila orang tak sebut nama korang langsung. Lagi dalam bidang ni. Maksudnya
orang tak nampak pun kewujudan korang kat situ. Betul tak? Betul tak? Betul. Okay. So, settle Settle. bahagian kecaman. Ke ada apa-apa lagi korang nak clearkan? Tak ada. Okay. So, settle bahagian kecaman. Untuk next, kalau korang tak kisah akan nak tanya kehidupan peribadi korang. Maksudnya kehidupan korang masing-masing lah. Okay. So, Lokman. Kita pergi kepada Lokman dulu Fa'el. Boleh. Okay, Lokman anak tunggal. Saya sebenarnya dia ada anak tunggal, ada nak cakap tunggalnya tak. Tapi kalau tanya saya dengan mak saya, memang duduk secara tunggal lah. Okey. Tapi ada yang adik-beradik yang lain. Maksudnya adik-beradik tu satu mak satu bapak ke? Okey, ayah saya dia kahwin 2. Tapi ayah saya kahwin, mak saya ni nombor 2. Okey. Tapi ayah saya kahwin dengan mak saya ni selepas isteri dia yang pertama meninggal. Dan yang perkenalkan mak saya dengan bapak saya ni anak dia sendiri. Anak dia yang bini first. Maksudnya anak dia kau perkenalkan. dengan adik-beradik kau yang lain tu adik-beradik betul sebab satu bapak lah. Satu bapak. Cuma kita orang macam terpisah sikit Maksudnya terpisah sikit Maksudnya saya duduk dengan mak saya. Selepas saya meninggal lah, saya duduk dengan mak saya. Dia duduk dengan, sebab semua time tu dah ada family, dah ada anak semua, bukan berumur macam saya. Contoh time tu diorang dah umur 30, saya baru umur 3 tahun. Maksudnya diorang semua dah berkeluarga dah tua-tua lah. Dah tua-tua dah. Okey. Macam Fa'el pula, adik-beradik macam mana? Fa'el anak keberapa? Kalau Fa'el anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Ada kakak, ada abang, ada adik. Semua ada. Okey. So, untuk kehidupan korang ni macam mana? Keluarga korang ni berasal macam, masuk akal, keluarga korang ni keluarga yang susah ataupun sederhana ataupun yang dah kaya raya? Korang ni berasal daripada keluarga yang macam mana? Sedih. Kita nak cakap pun sedih. Saya start dulu Kak. Okey. Saya cerita perjalanan ibu saya, family saya dululah. Okey. Family saya ni orang Kemboja. Kemboja. So, diorang time tu dia panjang sikit, boleh saya cerita? Boleh cerita je. Mak saya kat sana dengan adik-beradik dia apa semua. Daripada Kemboja lah. Ada kat Kemboja. Time tu Kemboja tengah berperang dengan komunis. Zaman-zaman atuk moyang semua. So lepas tu mak saya ni dipaksa berkahwin dengan seorang lelaki kat sana. Memang kena paksa kahwin lah. Sebab komunis turun kan. Kalau tak kena seksa. Macam dalam cerita dong. Betul. Macam dalam cerita. Okey. Lepas tu mak saya pernah mengandung dulu. Cuma gugur sebab jatuh tandas. Dalam tandas. Okey. Lepas tu mak saya dengan adik-beradik saya ni, adik-beradik mak saya tak tahan duduk kat Kemboja. Sebab duduk tengah seksa apa semua. So mak saya ajaklah si laki ni untuk berlari. Bukan bapak kau lah. Bukan. Yang dia punya tu lah. Untuk lari daripada Kemboja. Okey. Tapi dia tak nak. Dia nak mati kat situ. Maksudnya dia nak hidup mati dia. Apa dia tak nak ikut lah pergi sini. Okey. So mak kita orang mak saya dengan adik-beradik semua lari daripada Kemboja sebulan berjalan dalam hutan. Berjalan daripada Kemboja pergi masuk Malaysia? Bukan Malaysia, Thailand. Thailand. Sebulan dalam hutan. Tidur di mana tu? Tahu. Sampai kat Thailand, tak silap saya bas Malaysia ni datang. Kan pelarian datang selamatkan, tolong buat IC apa semua. Macam tu. So mak saya dulu mula-mula first dia kerja di kayu bas. Lama tu, zaman-zaman perang lama dah, lama sangat dah. Tapi Malaysia time tu dah merdeka lah. Okey. Dia lepas tu mak saya ingat first kerja mak saya datang sini kayu basikal, ada kain. Mak saya jual kain macam rumah ke rumah ke? Rumah ke rumah. Ketuk saya kau ada nak beli tak? Ni sarung bantal, ni apa semua. Macam tu lah. Maksudnya daripada Kemboja pergi ke Thailand dan terus ke Kelantan sebab Kelantan dekat dengan Thailand. Dia tanya dulu nak duduk kat negeri mana apa semua. Dia tanya dulu nak duduk stay kat negeri mana. Okey. So maksudnya IC mak saya pun merah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi bapak kau yang bapak kandung kau ni memang dekat sini lah. Memang orang Kelantan lah. Kemboja juga. Yang tu saya tak tahulah datang daripada mana. Saya tak tahu. Saya tak pernah berjumpa. Ini mak saya kan anak tunggal. Maksudnya saya kan duduk berdua dengan mak saya. Bapak kandung kau? Tak, saya bapak kandung kan dah meninggal. Saya kan
Time tu umur 3 tahun. Dia dah ingat. Kau tak ingat? Tak ingat. Kalau boleh rupa pun ingat. Macam tu je. Tak, maksudnya bapak kandung kau tu bapak kandung kau tu Musa. orang Kemboja. Ya, Orang Kemboja, Musa. orang Kemboja. Orang Kemboja. Dia orang Bukannya dua-dua daripada Tak ada. Kelantan. Berjumpa terciptanya sejarah bercintanya dekat Malaysia. Oh, oi, macam dalam cerita boleh buat cerita tu. Sebulan berjalan dekat dalam hutan. Oi, gila lah. Macam drama. Okey, maksudnya keluarga kau ni memang keluarga yang susah dululah. Betul. Bukannya celik-celik mata dah kaya. Betul. Okey, Fael pula? Okay, kalau Fae pula, bapa Fae dia berasal dari Indonesia. Oh, orang Indonesia. Dekat mana Indonesia tu? Dia sekarang, okay, begini. Di tempat Fae Sama ni, macam Rina lah. Rina dengan Aisyah, kalau tak silap akak, bapak dia macam keturunan Boyan dan mak dia Madura betul-betul. Kan, betul tak? Dua-dua Indonesia lah. Okey. Tapi kedua-duanya ikutkan Fae, memang dua-dua Indonesia sebenarnya. Mami dengan bapa Fae ni. Oh, dua-dua Indonesia. Dua-dua Macam Indonesia. Boira. Macam Boira. Tak pelik sebab Sabah kan? Sabar. Tapi Mami Fae dia membesar di Malaysia, so dia ada IC. Ayah bapa Fae pula dia ada KTP. Dia ada KTP. Kad pengenalan Indonesia. Dia memang Indonesia. Jadi tapi dulu dorang bercerai, lepas bercerai buat hal masing-masing. Begitulah. Jadi bapa Fae sudah ada family baru, Mami Fae pun ada family baru. Kalau murid tengok, family Fae ni pun asalnya dari orang biasa, orang susah juga. Gitu. Oh, faham. Bukannya orang senang. Sebab kebanyakan dekat AI ni tak ramai orang budak-budak ni yang lahir senang. Macam Abah Alif pun wish perjalanan dia pun perit juga sampai dia nak ke tahap ni. Orang kadang-kadang orang macam saya, macam akak, macam Alif kan. Orang akak sakit hati sebenarnya kalau komen macam ni. Untunglah kaya. Untunglah kaya. Bestnya. Sebenarnya apa yang aku tak setuju komen tu. Siapa yang komen macam tu adalah mentaliti yang rendah. Siapa yang komen macam tu? Untunglah kaya. Itu adalah mentaliti yang rendah. Sebab dia hanya nampak apa yang kita orang ada. Dan dia tak nampak apa yang macam mana usaha saya, usaha Alif sampai ke tahap ni. Macam mana kita orang boleh beli itu, beli ini, boleh belanja itu, belanja ini, apa yang kita orang ada sekarang. Diorang hanya nampak apa yang kita orang tunjuk. Diorang tak tahu struggle kita orang macam mana. Macam kau pun tahu, aku dengan Alif bekerja. Kadang-kadang orang public holiday, orang cuti. Aku dengan Alif tak. Kita orang bekerja sampailah ke malam. Sama juga macam korang. Shoot content tak kira masa. Orang hanya nampak senang tapi tak tahu struggle kita. Dan tapi alhamdulillah lah usaha tu tak mengkhianati hasil. Betul. Apa yang kita dapat tu alhamdulillah berbaloi dengan usaha kita. Tapi tak juga. Kadang-kadang ada je orang yang bawa Grab. Macam pagi kerja office. Makan gaji. Malam pula petang bawa sampai malam bawa Grab semua. Tapi rezeki dia takat tu saja. Tapi Allah dia nak tengok cara kita berusaha. Ada orang, dia nak, mentaliti dia nak kaya. Tapi, dia bekerja pukul 10 sampai pukul 5 je lah. Lepas tu aku nak have fun lah apa semua. Sampai bila? Macam Lepas tu tu. komplain kenapa miskin. Komplain kenapa aku kat sini saja. Sebab Allah ni nak tengok apa yang kita usaha. Betul. Ada orang, sebab apa orang kerja office tapi nak bawa Grab juga. Sebab dia nak duit yang lebih, dia banyak ketanggungan. Sebab dia tahu kalau kerja office saja, contoh kan, kerja office saja tak mencukupi. So dia penatkan diri dia, risiko atas jalan apa semua, bawa Grab. Sampailah ke malam, sampailah tengah pagi apa semua. Untuk nak dapat hasil yang lebih. So aku pun salut dengan orang-orang yang macam tu yang bawa Grab dengan, kau tahu kan banyak kes-kes apa semua dekat atas jalan raya apa semua kan. So diorang punya risiko tu adalah atas jalan raya. So bukannya orang yang bawa Grab saja, tapi untuk semua orang yang bekerja keras, yang tak pernah yang kerja yang tak pernah tengok masa. Bella sangat salut dekat korang. Ya, betul. Okay, so untuk soalan yang seterusnya. Apa yang korang dah lama bekerja dalam AI apa semua. Apa target korang yang tak capai lagi? Maksudnya, okay, Lokman. Contohnya orang lain semua ada kereta kan. Engkau ada motor. So kau tak teringin ke nak pakai kereta, ataupun apa yang kau nak lagi
mission kau tak tercapai lagi, target kau? Dia mission saya, apa yang saya nak. Dia ada mission. Saya ada 2 kak sebenarnya. Nak kita cakap dulu lah. Saya nak membanggakan ibu bapa saya, ibu saja, bapa tak ada dah. Saya nak membanggakan ibu saya, dan yang kedua saya nak banggakan orang yang sudah tolong saya selama ni, iaitu Alif dengan akak lah. Okey, apa tu? Tah berjaya maksudnya kalau saya beli motor ke apa ke. Dah ada tu, Alif racun kau beli je. Maksudnya ada tu. Itulah. Okey sebenarnya saya tak nak fikir ni azam daripada dulu lagi. Saya nak bawa mak saya pergi Mekah. Okey. Tapi bila saya cakap dekat mak saya, Lokman tak nak beli kereta lagi, nak hantar mak pergi Mekah. Dia cakap, tak payah, simpan duit beli kereta. Tak payah pergi Mekah. Pergi Mekah tu nantilah kalau ada rezeki apa semua. Beli kereta dulu, beli apa yang nak dulu. Kau mungkin muda lagi, tapi mak kau dah umur berapa? Dia umur, saya pun tak ingat. Ya Allah, nak dia ke? Bukan. Mak saya tanya, dia bukan pelupon, dia kadang-kadang mak umur berapa? 50 lebih. 50 lebih. So Okay. kita macam relax lah. Tak, maksudnya dah contoh 50 lebih. Pernah jejakkan kaki dekat tanah suci? Tak pernah. Oh, tak pernah lagi. Tak apalah, akak doakan. Amin. Doakan. Sebab ni kadang-kadang orang yang banyak duit pun dia tak terpanggil lagi untuk pergi. Kalau korang perasan, ada orang yang susah tapi dia dah terpanggil untuk pergi. Okey, macam Faik pula. Apa yang tak tercapai lagi, Faik? Tak tercapai. Belajar bawa kereta. Betul. Sebenarnya itu Faik Kau dah cakap. umur berapa, Faik? Belajar bawa kereta, Faik. Faik ada rasa takut. Faik ni jenis yang cepat gelabah, cepat nervous. Okey. Sebab tu Faik belum fikir untuk beli kereta. Motor pandai bawa, kereta motor tak pandai bawa. Pelik Faik tu. jenis yang cepat nervous. Sebab tu kalau orang cakap, bila aku mau beli kereta? Bila aku mau beli kereta? Macam mana aku mau beli kereta kalau aku tak pandai bawa? Lesen pun tak ada. Mau pergi belajar, cuma entah kak, mungkin. Tapi Faik ada mindset macam mungkin aku perlu beli kereta dulu baru aku belajar guna keretaku. Sebab bila kita belajar pakai kereta orang, kita akan ada perasaan nih, mesti rosak nih, kalau rosak habis aku nih. Begitu. Itulah impian Faik. Faik mau belajar naik kereta. Untuk menaikkan mami di umrah dengan bapak tu ada jugalah. Setiap anak akan ada impian tu. Betul. Begitu. Tapi kau cakap kau anak nombor 3 tadi kan. So atas kau akak ke abang? Akak abang. Paling ni umur berapa? Paling Faik pun nak tahu umur dia orang. Astagfirullahalazim. Korang ni memang boleh berkahwin lah. Korang memang boleh berkahwin lah. Memang susah nak umur korang berapa? Faik dah 2. Kau? 24. Nasib baik ingat. Umur aku berapa? Kalau sebut nampak sangat kak. Tak apa. Nampak yang akak ni dah tak muda macam dulu. Umur aku berapa kalau kau ingat? Saya tak nak. Faik tahu, Faik tengok di TikTok. Orang letak 30. Betul. Okey. Muda Kau lagi tengok dekat 30. TikTok. Muda lagi 30. Yelah, aku tahu kau nak cakap muka aku tua Mana daripada ada, Rengga. Kak? Tapi tak tengok lah umur Dah lah, akak. kita end saja. Itu sajalah. Okay, podcast kita untuk kali ni. Bukan. Okay, seterusnya. Okay, soalan peribadi lagi, okay? Okay. Saya suka. Suka peribadi Kau ni. suka soalan yang panas ke soalan peribadi? Dua-dua saya suka. Peribadi lagi suka berbanding soalan ship. Tak adalah, aku soalan yang tadi yang aku tanya korang yang pasal ship, soalan panas tu. Sebab aku ni jenis yang suka clearkan nama orang. Betul. Faham tak? Clearkan daripada masalah. Tapi aku- soalan yang bercinta tu macam tambah masalah tu. Yang tu memang aku sendiri aku nak tahu. Sebab korang tak jujur dengan aku. Okay. Taklah, maksud aku benda yang dikecam. Aku tak suka tengok orang kena kecam. Sebab aku sayang adik-adik aku apa semua. Kecuali kalau aku benci dia, aku tak kisah. Aku tak kisah pun kau kena kecam. Pasal tak? Tapi siapa-siapa yang kena kecam, kebanyakan akak mesti akan jumpa dia. Faham? Aku macam personal. Ataupun aku clearkan dekat netizen yang tak ada kerja ni. Macam mana diorang nak berjaya? Mentaliti diorang macam tu. Sebab kan kalau korang perasan kan, lah kan, ada tak millionaire kecam orang? Tak ada. Ada tak? Betul. Setakat ni tak ada. Sebab diorang terlampau busy untuk kejar apa yang diorang nak capai. Diorang bukan busy untuk jadi keyboard warrior ataupun jadi tukang mengecam apa semua. Sebab mentaliti diorang lain. Sebab dia tahu benda ni adalah benda yang remeh-temeh, diorang tak suka. So baik diorang fokus ke depan, buat apa diorang nak pandang ada gosip. Kalau diorang ada gosip pun diorang akan gosip diorang sesama sendiri.
Diorang takkan sampai ke social media. Betul. Mungkin dia cakap, kau tahu yang tu kena kecam. Lagi gini. Tak ada pun kita sampai nak, jom kita buat fake account, jom kita kecam. Benda tu tak ada masa. Itu adalah bullshit. Tapi sebelum tu saya nak tanya sikit lah. Tanya aku. Aku kena tanya. Dia soalan peribadi sikit tapi mungkin okey kok saya nak tanyalah macam mana apa semua okey. Tak apa tanya je. Okey, kalau ni agak personal. Dia soalan ni bukannya aku je yang kena tanya korang, tapi korang pun boleh tanya aku juga. Saya takut agak personal tapi saya berani okey. Okey. Dia ada suatu hari Faed datang. Dia Terlebih. Apa bahasa ni, Gur? Gur, bahasa Gur? Astagfirullahaladzim. Apa bahasa ni? Banyaknya. Kakak pergi belakang ke tadi? Dia macam biasa, setiap podcast mesti akan ada iklan. Dan iklan tu mesti aircon ni. Aircon. Okey. Tanya. Faed datang kat saya. Lokman, tengok kesian ni dekat akak ni. Akak akan kecam. Tengok story akak ni. Ni. Macam mana akak sekarang apa sekarang story akak bila kan? tu yang baru-baru ni ke? Yang baru ni. Okey. So macam mana akak handle benda tu? Sebab akak ni kalau akak ada anxiety sama dengan Faed. So macam Faed dia ada cara dia tersendiri untuk counter benda tu. Cara akak macam mana akak counter benda tu? Okey, supaya aku boleh clearkan dulu. Boleh clearkan. First kali aku nak bersumpah demi Allah, aku bukan sakit disebabkan kena kecam. Dan kalau dia macam ni, aku kalau baca kecaman tu macam at least aku cakap kat Alif, apa dia yang orang banding kat I dengan ni? Macam kelakar je. Kenapa nak cakap I insecure dengan ni? Kenapa dia salah anggap kat I? Gitu je. Kalau dulu masa zaman-zaman OG dulu, aku kalau kena depression apa semua, aku akan hentak diri aku akan hentuk kepala aku. Aku teruk dulu. Aku sangat teruk. Tapi sebab aku dah lebih 7 tahun aku ada bipolar, depression apa semua ni, aku dah tahu dah cara nak control apa semua. Aku kalau marah pun sekarang, kau pun rapat dengan Abang Alif aku kalau marah ataupun merajuk ataupun tengah depres apa semua, aku diam. Aku diam je. Supaya aku tak nak menyakiti suami aku. Sebab ujian dekat pasangan kita tau. Macam contoh kita sakit, ujian dekat pasangan kita. So aku tak nak Alif rasa macam terbeban, tak nak rasa Alif macam walaupun sakit, tak nak dia ni kenapa asyik ni gini, faham tak penerimaan orang. So aku kawal diri aku untuk orang yang aku sayang. Aku nak dia selesa dengan aku. Betul. Okay, so untuk soalan kau tu, aku bukannya sakit sebab kena kecam. Demi Allah tak. Sumpah tak. Sebab bagi aku diorang berjaya buat aku macam tu lah. Faham tak? Aku tak nak puaskan hati diorang. Cuma masa tu punca aku tak makan ubat. Ubat aku habis, sumpah. Dan masa tu yang ikut aku pergi hospital beberapa hari lepas tu, Nuha dengan staff aku Nadia yang ikut aku pergi hospital. Boleh tanya Nuha lah dengan Nadia. Semalam dekat live aku ada bagi tahu. So Nuha dengan Nadia tengok keadaan aku macam mana. Aku sakit, aku tak tunjuk kat social media. Mungkin yang masa yang talent baru masuk tu, aku memang yang masa yang tak best kalau you tak ada. Sumpah. Tapi aku dah cakap, I tak okey ni yang. Tapi aku kena masuk juga. Tapi muka aku, bipolar ni adalah penyakit mood tau. Dia akan turn bila-bila masa. So memang masa tu memang aku tak boleh nak kawal. Aku cuba senyum. Kalau korang perasan, aku cuba senyum tau. Tapi senyuman aku orang cakap tak ikhlas apa semua. Sebab orang tak tahu kita berlawan. Dekat luar nampak tenang, tapi kita berlawan kan. Kita punya penyakit tu kan. Kita berlawan. Kalau orang tak boleh lawan, orang akan gila weh. Betul. So korang jangan salah anggap. Bukannya orang aku kena kecam sebab aku sakit, bukan sebab kena kecam. And then dalam beberapa hari, dari 3 hari masa tu aku sakit, hari ketiga tu barulah aku buka TikTok. Sebelum tu aku sakit memang aku diam je. Aku tak tengok social media. Tapi lepas 3 hari tu, sumpah tau, malam tu aku cakap dengan Alif, aku buka ni notification, tengok mention dekat TikTok, Yang kenapa you kena kecam ni? Lepas tu Alif bercakap, aduh, kenapa you tengok TikTok? I beri tak nak bagi tahu you. Siapa mention you ni? Ni orang ni. Tak payah tengok TikTok lah. Pedulikan lah orang ni. Orang tak tahu you sakit apa semua. You tak payah nak explain apa semua. Alif cakap macam tu.
Ya, tahu. Tapi kenapa orang cakap? Orang cakap pasal tu masih aku insecure dengan Najla. Sebab Najla lagi putih aku bila masa. Okay, itu satu. Lepas tu orang cakap aku ni tak suka batch 2 dan aku banding aku suka batch 1 saja dan orang nampak aku buat pembandingan kat situ dengan muka aku macam tu. Itu nombor 2. Nombor 3, orang cakap aku sangat tak profesional sebab sebelum ni kan kalau kau perasan kan aku cakap dekat dalam konten kalau aku jadi host, Fae muka, Lokman muka, tapi aku yang buat macam tu. Tapi masalahnya aku tak sedar benda tu. Aku dalam keadaan yang separa sedar tengah berlawan. Aku tak minta pun macam tu. Sebab macam aku cakap, dunia kita ni, entertain orang ni, kita tengah sakit. Kan, kita tengah sakit, kita tengah tak ada mood, kita tengah period. Kita tengah ada masalah keluarga, kena senyum je sentiasa. Sakit. Jadi fake ni sakit. Tapi bukan senang nak jadi macam tu. So kita terpaksa fake depan kamera, kita senyum je. So lepas ni kita senyum je. Kita jadi macam Joker lah. Betul. Kita jadi macam Joker, senyum je. So untuk soalan Lokman, thank you bagi soalan tu dekat akak. Bukan sebab kecaman. Sebab ingat kita ada level, kita ada standard level kita. So kalau kita jadi macam diorang, kita pun samalah. Maksudnya toxic lah macam diorang. So baik kita biar je orang nak kecam apa. Sebab kalau bagi aku, kalau aku kena kecam, aku dibenci dengan orang, aku kena ingat siapa yang sokong aku, siapa yang still lagi support aku. And aku paling utama yang kalau aku kena kecam, kena benci apa semua, aku paling ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat dulu kan, buat kebaikan pun ada orang yang nak cuba menjatuhkan dan ada orang tak suka. Apa lagi kita ni manusia biasa. Ya Allah, hai lagi kita dalam bidang lagi pula. Okay. Wow. Thank you Lokman. Okay. Aku dah lupa tadi soalan yang aku nak bagi kat kau sebab kau bagi soalan kat aku. So aku kena ingat sekarang. Okay. Soalan seterusnya. So, Fae dengan Lokman adalah senior dan Fae sama macam Rina, mid senior. So, tempoh korang dalam AI hanya berbaki dalam, tak adalah beberapa bulan, dalam tak lama sahaja lagi untuk dirilis. Okay. So, apa plan korang selepas dirilis dan adakah korang nak dirilis? Sebab korang pun tahu kalau orang dah rilis ni selalunya dia punya ni macam, dia macam dah tak relevan apa semua. Apa plan korang and adakah korang kalau diberi peluang untuk Abah Alif katanya nak rilis ke tak, lepas tu nak rilis ke tak? Macam tu. Pilihan tu dekat tangan korang kalau Alif suruh buat macam tu. Okay. Saya jujur lah Kak. Saya rasa selagi saya perform, saya bukan seorang yang tak pandai cakap apa semua, saya rasa saya belum perlu diriliskan lagi. Tak nak. Kecuali kalau macam saya cakap macam ni pun orang tak ada reaction. Orang saya buat macam ni pun. So bila kita buat lawak, kita orang tak sedar dah kewujudan kau. Orang tak sedar, so kita pun boleh sedar yang orang ni tak tahu pun kita ni wujud lagi ke tak. So bila sampai time tu saya sendiri akan minta Abe riliskan saya. Okay, Fae? Kalau Fae pula, Fae ikut Abe. Kalau Abe masih perlukan saya dalam konten Abe, saya akan terus. Tapi kalau Abe rasa macam tak perlukan sudah, contohlah macam konten Fae boleh dirilis sudah, okey, saya ikut. Saya kadang-kadang segan juga kita mau bertahan sedangkan kita tak diperlukan. Faham. Begitu sebenarnya. Tapi Fae tahu Syah, Abe sentiasa buka peluang untuk talentnya. Fae kenal Abe macam mana sekarang. So macam Fae berasa Abe ada jenis yang boleh bernego, dia boleh berbincang. Tapi sekarang dia dah tak perlu dah Fae. Yelah macam aku cakap tadi, selagi nama korang disebut dalam komen, korang kena bersyukur sebab orang nampak kewujudan korang. Daripada nama kau tak disebut, langsung itu korang kena risau. Betul. So korang kena bangga lah. Bangga je. Tak buat je apa yang korang nak buat. Susah nak puaskan hati semua orang. Baik puaskan hati sendiri dan puaskan hati orang sekeliling sahaja. Gila aku ikut cakap kamu. Hey, mother father. Okay, untuk yang terakhir. Berapa lama dah kita ni? 5 jam. Wah, kamu belum sejam. Nampak tak, pandai tak aku bagikan masa. Kita borak ni. Okay. Untuk seterusnya yang terakhir, macam biasa ni soalan bukan daripada aku, tapi apa sahaja yang korang nak bercakap, nak luahkan, korang boleh cakap dekat kamera.
Apa saja. Saja. Masa Selalunya kalau podcast bukan selalunya macam Siti pun aku akan okay, ada apa-apa korang nak luah, korang luahkan, nak clearkan. Korang cakap je. Tak apa, aku bagi masa. Saya cakap sikit-sikit apa yang saya tahulah. Saya cakap pasal kecaman je lah. Okay. Yang mana kecam saya okey je benda tu. Tapi takut korang kalau nak kecam korang tengok orang takut korang kecam orang ni jenis tak boleh terima, korang jadi itu adalah satu pembulian. Betul. Kadang-kadang korang kadang-kadang kalau korang bully dia, korang tak sedar yang korang ni adalah seorang pembuli. Betul. Korang marah isu-isu sekarang, bully kat sekolah apa semua, tapi dalam tak sedar korang cyberbully. Betul. So sedar-sedarlah yang korang ni sebenarnya boleh kecam saya okey je. Saya kecam korang balik. Maksud Lokman, orang yang tak kuat terima kecaman janganlah cakap elok-elok. Cakap elok-elok je lah. Macam saya, korang nak cakap apa, korang cakap, saya cakap korang balik. Saya tahan mulut korang tahan mulut saya. Tapi hati kau baik, walaupun mulut kau macam tu, tapi aku kenal siapa yang hati baik, siapa yang tak. Okay, kalau Faed pula Faed beza dengan Lokman. Faed jujur, Faed ni jenis hati tisu. Apa-apa Syak Faed boleh menangis. Kucing gigit semut tu, Faed tengok di video pun Faed boleh nangis. Sebab kita perempuan, standard lah, perempuan ada tisu. Sebab tu Allah hadirkan lelaki hati dia kuat sikit, berbeza dengan perempuan. Betul Kak. Yang paling sakitnya bila kita dapat lelaki yang mulut pun macam netizen. Tapi syukurlah Faed boleh setakat ni tak ada pun dapat kawan yang begitu. Kenapa? Okay. Apa yang Faed mau luahkan di sini, Faed sebenarnya minta maaf bagi yang sukar menerima Faed punya watak sekarang. Tapi apa yang minta maaf, jangan minta maaf. Itu kau lah. Aku tahu. Aku apa? Minta maaf sebab takut. Aku minta maaf. Genis betul lah. Aku meminta maaf sebab apa yang aku buat ni semuanya berdasarkan kerja. Betul. Kalau aku mau terus senyap disebabkan mulut kamu, aku yang tenggelam. Betul. Aku diam pun, aku menguap pun, kamu kecam aku. Menguap pun? Faed pernah menguap Kak di JJ. Faed menguap tu. Saya berapa kali menguap dah tak kena JJ. Dia jealous Kak. Maksudnya kenapa orang kecam juga kalau menguap? Kenapa? Semalam tak cukup tidur ke? Orang cakap begitu. Lepas tu kenapa kalau tak cukup tidur cari pitih, kau kan tak cukup tidur mengecam orang? Faed menguap pun disalahkan. Betul lah ni. Faed jalan bawa handphone pun dipersalahkan. Ya Allah, macam tu sekali. Orang lain tak bawa handphone pun, dia bawa handphone. Aku bilang macam teruk hangat ni. Pula itu pun jadi masalah. Macam okey tak apa, kalau kamu mau teruskan tak apa. Tapi aku banggalah sebab sekarang ni apa yang aku buat kamu macam sakit hati ini, aku rasa aku berjaya sebab aku berjaya buat kamu sakit berjaya, hati. watak kau tu berjaya. Kalau Faed bukan senang tau nak jadi watak antagonis ni. Kena kuatkan mental, fizikal apa semua. Itu Faed berjaya buat kamu marah. Kalau Faed buat begitu kamu rasa biasa Syak, kamu tak komen langsung. Faed mungkin stop. Betul. Tapi ini dorang macam sakit hati. Aku berjaya buat benda tu. So bagi aku watak korang berjaya lah. Sebab aku yang tengok kan, contoh aku view kan. Sakitnya. Deep suit ayat dia. Macam tu. Berani. Tak semua orang berani macam korang. Betul. Okay. So itu sahaja luahan daripada Lufa macam biasa saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun silap cakap antara saya Faed dengan Lokman. Tapi itulah luahan hati diorang. And macam biasa tak tahu nak komen apa, jangan mengecam. Cakap yang baik-baik sahaja. Cuba korang jadi kat tempat kami macam mana. And then untuk Lokman dengan Faed, thank you jadi tetamu undangan akak untuk podcast yang kedua ni. Untuk next, ramai yang request untuk orang yang dah berkahwin. Mungkin kita selang-seling lah kan, berkahwin, partnership, macam tu. Okay, so itulah sahaja rancangan podcast Love Story Let's Kita End untuk kali ini. And thank you so much untuk sesiapa yang support podcast ni. Kita jumpa pada podcast akan datang. Assalamualaikum. Bye.